Bayangkan ini, dua negara serumpun, berkongsi budaya, bahasa dan sejarah yang panjang. Namun, di sebalik senyuman diplomatik dan kerjasama ekonomi, tersimpan luka lama. Luka berdarah yang pernah membakar sempadan Kalimantan. Persoalannya, adakah Malaysia dan Indonesia boleh berperang seperti Pakistan dan India? Tahun 1963. Dunia sedang bergolak. Perang dingin meresap ke Asia Tenggara dan ketika Malaysia baru sahaja lahir sebagai sebuah negara merdeka, jiran selatan Indonesia berkata, "Kami menentang." Di bawah pimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mengisytiharkan konfrontasi, satu bentuk peperangan tidak rasmi terhadap Malaysia. Hutan-hutan Borneo menjadi saksi darah yang tumpah. Tentera Indonesia menyusup masuk ke Sabah dan Sarawak. Malaysia, dibantu Britain dan Australia, bertahan, namun ratusan nyawa melayang. Ini bukan sekadar ancaman, ini perang sebenar, walaupun tidak diisytihar. Tetapi, kenapa berlaku semua ini? Kerana Indonesia melihat penubuhan Malaysia sebagai boneka Barat. Mereka mahu membentuk kuasa Asia Tenggara mereka sendiri, dan Malaysia dilihat sebagai penghalang kepada dominasi itu. Tahun 1966, Soekarno dijatuhkan. Suharto mengambil alih kuasa dan seperti matahari selepas ribut, hubungan Malaysia-Indonesia kembali pulih. Tetapi, seperti kaca yang retak, meski ditampal, kesannya tetap ada. Seiring waktu berlalu, isu sempadan kembali menghantui. Di Laut Sulawesi, kawasan kaya dengan sumber minyak dikenali sebagai Blok Ambalat menjadi rebutan. Kapal perang Malaysia dan Indonesia pernah bertembung di sana. Tegang, sangat tegang. Di satu sisi, nasionalisme Indonesia membara. Di sisi lain, Malaysia mempertahankan kedaulatannya. Dan bukan itu sahaja. Setiap tahun, isu pekerja Indonesia di Malaysia, dakwaan layanan buruk, serta isu budaya seperti tarian, makanan dan lagu sering menjadi bahan api yang membakar media sosial. Indonesian netizen. Malaysia curi budaya kami. Indonesian netizen. Kami serumpun, tapi bukan untuk diperlekeh. Lalu, lahirlah protes jalanan. Kedutaan Malaysia dilempar batu. Bendera dibakar. Jadi, kenapa Malaysia dan Indonesia tidak berperang? Walaupun tekanan kadang-kadang seperti bom yang menunggu masa untuk meletup. Jawapannya ada 3 ASEAN, Pakatan Serantau yang menyokong penyelesaian damai. Ekonomi, kedua-dua negara saling bergantung. Rakyat, walau ada ketegangan, rakyat Malaysia dan Indonesia masih berkeluarga, berkahwin campur dan berkongsi budaya. Jika, dan ini andaian semata-mata, perang benar-benar meletus, Malaysia mempunyai kelebihan teknologi dan kerjasama pertahanan dengan negara barat. Indonesia pula memiliki jumlah tentera aktif yang lebih besar dan sokongan rakyat yang kuat. Tetapi peperangan moden bukan lagi tentang siapa ada lebih banyak askar, tapi siapa mampu menguasai ruang udara, teknologi dan hati rakyat. Malaysia dan Indonesia adalah abang-adik yang pernah bertumbuk, tapi tetap berkongsi darah. Perang itu mungkin pernah berlaku, ketegangan itu masih wujud, tetapi dunia sudah berubah. Hari ini, perang bukan pilihan, tapi kerjasama adalah kunci kelangsungan bangsa serumpun. Kita mungkin berbeza, tetapi kita tetap satu rumpun. Jangan biarkan sejarah berdarah menjadi alasan untuk kita berpecah kembali. Jangan lupa tekan subscribe, nyalakan loceng notifikasi dan tinggalkan komen anda. Adakah anda rasa Malaysia dan Indonesia akan kekal aman atau satu hari nanti sejarah akan berulang?